Hai semua, salam sejahtera, salam hormat, salam hari Jumaat. Okey, hari ni saya berawal sikit sebab cuti, weekend. Dah siap kemas rumah bagi atas, bawah tak turun lagi. Okey, tapi tak apa. Before I go to lunch, sebelum saya pergi makan tengah hari, saya nak teruskan satu hari satu video. Masih topik semalam. Okey, topik semalam tentang developing world, negara-negara yang membangun. Mekom. Okey. Saya nak sambung di muka surat 106. Okey. Theory of Pyrodynamism by Wilson 1966. Okey. Ada banyak teori tentang pembangunan transportation, tentang pembangunan pengangkutan. Okey. Saya ambil dua sahaja, dalam kelas kita akan cari lagi dan bincang. Okey. Jadi teori yang dibuat oleh Wilson pada tahun 1966 mengatakan bahawa pelaburan di dalam pengangkutan akan membawa kepada pembangunan. Oleh itu, mestilah ada satu industri yang telah ada di situ. Maksudnya mesti dah ada satu industri, satu aktiviti ekonomi di tempat itu. Barulah kita boleh majukan sistem pengangkutan. Contohnya, Kuala Kedah, kita ada industri perikanan. Okey, sebab itulah kita boleh laburkan satu amount duit untuk meningkatkan sistem pengangkutan di Kuala Kedah. Dari Kuala Kedah keluar ke Alustar dan tempat-tempat lain. Itu maksudnya. Okey, tak pun kita pergi ke kawasan pedalaman Sabah Sarawak. Kita ada aktiviti pertanian penanaman padi. Jadi di situlah kita sepatutnya labur duit untuk tingkatkan pengangkutan, sistem pengangkutan. Supaya kita boleh senangkan orang untuk masuk buat kerja, senangkan untuk mesin-mesin masuk buat pertanian, senang untuk lori-lori bawa keluar hasil pertanian pada pelanggan, ke pelabuhan untuk kita ekspor keluar dan sebagainya. Okey. Jadi Wilson kata kalau kita nak buat satu sistem pengangkutan ataupun kita nak laburkan duit untuk buat satu sistem pengangkutan di tempat yang lapang, kosong, tak ada apa, lepas dah siap semua sistem pengangkutan tu, contohnya lapangan kapal terbang, jalan raya, LRT, lepas tu baru kita nak buat satu sistem ekonomi di situ. Baru kita nak masukkan individu ataupun kita nak masuk ke orang ramai untuk nak buat industri di situ. Jadi Wilson tak setuju konsep tu. Jadi Wilson lebih setuju pada konsep yang saya sebut dalam video sebelum ni. Ada industri dulu, baru kita buat pelaburan untuk peningkatan pengangkutan di situ. Okey, alright. Kita pergi kepada teori yang kedua. Landbach 1995, Finding on Rural Roads. Okey. Okey, Landbach kata, rural roads affect income distribution and elevate poverty. Okey, maksudnya Landbach kata sepatutnya kita kena fokus melabur bagi peningkatan pengangkutan di kawasan luar bandar. Okey, untuk apa? Untuk mengurangkan kemiskinan. Okey, bukannya kita bagi duit, bagi rumah, bukan. Kita bagi sistem pengangkutan, kita bagi industri, kita bagi pekerjaan, okey, supaya untuk mengurangkan kemiskinan.
Local circumstances and environment have a considerable impact on the way routes affect economics and social change. Social change. Okey, anak kampung senang nak keluar bekerja, senang nak keluar untuk dapat beli barang yang lebih baik, dapat perkhidmatan yang lebih baik seperti hospital dan sebagainya. Tetapi Lambert juga kata okey, saya sambung. Sorry sebab musim panas. So kena banyak minum air. Tapi jangan minum air sejuk. Minum air suhu biasa. Kalau kita tengah panas, kita tengah balik jogging ke apa ke, jangan terus minum air sejuk. Nanti boleh stopkan jantung kita dan kita boleh meninggal kalau umur tak panjang lah. Okey, kita sambung apa yang teori Bailey-Batch kata. Dia kata Sebenarnya dia pun tak jumpa apa-apa bukti yang mengatakan bahawa kalau kita tingkatkan jalan raya ataupun pengangkutan di sesuatu tempat pendalaman, ia boleh menurunkan kadar kemiskinan. Okey. Lambert juga kata sebenarnya kalau kita buat penambahbaikan kepada jalan yang sedia ada, kos tu lebih tinggi daripada kalau kita buat jalan baru yang berkualiti. Okey. Okay. Jadi sebab itulah katakanlah kita ada jalan dalam yang tak elok kan. Okay, daripada kita asyik tampal sebenarnya kos tu lebih banyak. Lebih baik kita buat jalan baru. Okay, nanti dalam bab-bab seterusnya kita akan belajar tentang pembinaan jalan-jalan. Okay. Contohnya lah kita nak pergi daripada Napoh ke Alustar. Kita boleh ikut jalan dalam. Kan? Jalan Citra, jalan Kepala Batas, jalan dalam. Kita boleh ikut highway. Okey, itu maksudnya pembinaan jaringan jalanan. Okey, tapi apa yang Lambert cuba kata adalah kalau kita buat sistem pengangkutan di kampung-kampung sahaja tanpa apa-apa ekonomi aktiviti, dia tidak akan membantu mengurangkan kemiskinan lah. Okey, dan Lambert juga kata daripada kita repair jalan lama, lebih baik kita buat jalan baru. Okey, dan jalan baru tu mestilah berkualiti. Walaupun kos kita buat jalan baru tu tinggi, tapi boleh digunakan untuk jangka masa yang lama. Itu lebih baik daripada kita buat jalan baru yang kosnya rendah, lepas tu rosak, berlubang, mendap, nak ditampung-tampung. Itu adalah kos yang lagi tinggi. Okey, lebih baik kita buat sesuatu yang berkualiti. Kita buat yang berkualiti. Kita makan sehari 2 kali, makan makanan yang berkualiti. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur. Itu lebih baik daripada kita makan 6-7 kali. Tapi kita makan benda-benda yang snack-snack. Yang tak bagus untuk badan. Okay, macam kita makan mi segera ke, kita makan coklat ke, makan keropok ke, itu maksudnya. Okay. Jadi secara kesimpulan kedua-dua teori ni, apa yang kita boleh kata, dua-dua orang ni setuju kata kita boleh buat pelaburan di tempat yang dah ada ekonomi aktiviti yang bagus. Seperti aktiviti pertanian, aktiviti perikanan, okay, aktiviti pelancongan macam contohnya kat Cameron Highland tu kan, kat Genting Highland dan sebagainya. Okey, kemudian di situlah tempat yang terbaik untuk kita membuat pelaburan dalam pengangkutan. Itu sahaja untuk hari ini. Salam berhujung minggu. Terima kasih semua.